Squat, senang diri. Squat, sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Squat, bergerak ke kiri. Kiri pusing. Squat, menghadap ke belakang. Kiri pusing. Squat, menghadap ke depan. Belakang pusing. Squat, bergerak ke kanan. Kanan pusing. Dah, di kiri cepat jalan. Hormat, hormat, harapan, hormat. Bergerak ke kanan, belakang pusing. Hentak kaki. Berhenti. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Saya menerangkan tentang cara rawatan awal luka hirisan di tapak tangan. Barang diperlukan: air bersih, iodin, kain anduh, kapas atau kain kasar. Cara merawat luka: alirkan air bersih di tempat luka. Bersihkan guna kapas. Letakkan iodin pada kain kapas. Ambil kain kasar dan letakkan di tempat luka. Cara membalut: sediakan kain anduh, lipatkan 1 inci ke letakkan tangan mangsa di tengah-tengah kain anduh. Bawa penghujung kain anduh ke pergelangan tangan mangsa. Silangkan. Ikatkan kain ke bawah. Ikat menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Kemaskan balutan. Siap. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Ikatan pertama, ikatan cinta kasih. Pastikan satu masukkan kecil, cabut, tarik. Ikatan cinta kasih digunakan sebagai tali pandu keselamatan. Ianya juga boleh digunakan untuk menyelamatkan orang. Ikatan kedua, ikatan balak. Caranya, ikat tali di kayu. Buat beberapa lilitan.
Ikatan balat digunakan untuk menaik atau menurunkan beban seperti kayu dan tongkol. Sekian, terima kasih.